Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya Haji Zumaidi bin Mat dari Taman Sarjana Utama 1 Sungai Buloh, Selangor. Dan saya Aziz Nario. Pam pam pam. Okey Ji, sekarang kita berada di mana Ji? Di Hill Park, Puncak Alam. Kedai apa Ji? Ya, nama kedai ini adalah Tok Ji Singgih Rusuk. Allah sedap boh. Yang paling penting sekali warisan tok kita Jeliro Senggoti. Ho, memang selera Ji. Yes. Okey, untuk information apa Untuk information, kedai ini baru buka hari ini ya. Hari ini baru start buka, iaitu hari Ahad 13 April 2025 ya. Okey, kat sini abang nak review makanan dia ke saya review? Tak apa, yang ini kita nak cakap sikit lah Ji. Boleh? Allah Ji, ni kita orang Kelantan Ji. Jadi kepada anda semua ni, okey kita ada singgih. Kita ada singgih. Ikan singgih. Ya, kemudian kita ada ikan bekok. Ikan bekok. Kita ada sup rusuk. Rusuk singgih. Rusuk singgih. Kemudian kita ada daging apa ni Ji? Daging pelengah. Ni daging pelengah. Kemudian kita ada daging goreng kunyit. Kita ada budu, ya Allah Ji, selera Ji. Yang ini kita ada sup daging. Sup ekor Sup daging. Okey. Dan ini kita ada ikan rebus. Ada ikan rebus ni special. Ikan rebus cicah dengan budu boh. Ya Allah, special. Mantap boh. Jadi kepada anda semua yang penggemar-penggemar makanan Pantai Timur, datang ke Hill Park Puncak Alam. Dekat sini menu dia semuanya sedap-sedap. Walaupun baru buka tapi dah mengiurkan kita. Yes, betul. Kejap lagi Ji, kita akan bagi berapakah daripada 10/10. Okey. Jadi kita nak makan dulu, kita nak rasa dulu. Lupa air air. Oh, air berbagai-bagai jenis lah. Air madu ni boh. Ini semua madu Ini apa nama ni? Sirap Bandung Ji. Sirap Bandung madu. Ini teh ais madu special ini, minum. Ini macam-macam. Ini macam madu. Yang ini limau ais lah. Limau ais. Jadi kita nak rasa makanan-makanan hasil daripada Pantai Timur. Jadi guys, okey lepas ni kita akan jumpa balik guys. Mari kita baca doa dulu Ji. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qiza azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey guys, jangan ke mana-mana guys, tunggu guys. Lepas ni kita akan bagi 10/10 berapakah yang kita akan bagi di gerai Tok Ji Singgih Rusuk Hill Park Puncak Alam, Selangor. Mantap. Okey, alhamdulillah, syukur Allah kita baru habis selesai makan dekat Tok Ji Singgih Rusuk. Memang matek boh. Dekat mana boh? Dekat Hill Park Puncak Alam. Bersebelahan dengan Hospital UiTM Puncak Alam tu, nampak tu. Betul. Okey Ji Okey. Memang sedap Ji. Semua kita dah rasa memang sedap lah. Dia punya ikan bekok, dia punya sup tulang rusuk, dia punya sup daging, dia punya daging apa tu? Daging belengah. Ikan rebus. Oh, semua sedap. Air dia pun semua padu. Yes, terbaik. Ya. Okey. Untuk saya, signature dish untuk kedai Abanik kita ni adalah ikan bekok ni. Ikan bekok ni very nice, very good food, very tasty, very outstanding. Special menu. Unbelievable taste ever. Kemudian ni. Apa panggil ni? Tulang rusuk. Tulang rusuk dia, singgang tulang rusuk dia from the bottom of my heart to the depth of my soul. Saya boleh bagi 10/10. Alhamdulillah Ji. Okey, daripada saya pula Aziz Nario guys. Okey, ini adalah saya pun baru kali pertama sampai dekat Hill Park Puncak Alam ni. Dekat Tok Ji Singgih Rusuk ni. Alhamdulillah, makanan dia semua sedap. Memang favourite makanan saya. Nak lagi bila saya jumpa ikan bekok. Ikan bekok ni favourite saya. Dan juga dia punya tulang rusuk dia Ji. Yes, terbaik. Memang padu Ji. Kalau 10/10 Ji, saya tambah, saya up lagi 12/10 daripada saya. Mantap. Baik. Okey guys, kepada anda semua yang dekat luar sana, kalau nak datang dekat sini, kau boleh wait saja. Tok Ji Singgih Rusuk dekat Hill Park Puncak Alam. Kau nampak je bangunan warna hijau ni, kau jumpa terus dekat sini. Kau wait saja guys. Kemudian Ji tanya je, buka pukul apa Ji? Okey. Untuk info sahabat-sahabat anak Kelantan semua, ini adalah owner kepada kedai Tok Ji Singgih Rusuk ni adalah Abang Nik kita ataupun Nik Zulkifli lah. Okey, Abang Nik nak tanya, buka pukul berapa sampai pukul berapa? Kita buka bagi mic je. Bagi. Okey, kita buka pagi sehingga pukul 10 malam. Pagi pukul berapa? Pagi lebih kurang pukul 8 lah. 8 pagi sehingga 10 malam lah. Tu dia. Okey. Dan tutup hari apa? Tutup hari apa? Sekarang buat masa sekarang kita tak tutup lagi, tapi berajaknya
hari Senin lah kita jumpa tutup. Alhamdulillah. Jadi guys, itu dia guys. Kau boleh datang hari-hari guys. Bermula jam 8 pagi hingga 10 malam. Setakat hari ni tidak ada jadual pun akan ditutup. Jadi hari-hari kau boleh rasa makanan Pantai Timur. Bukan saja orang-orang Kelantan. Seluruh orang-orang Selangor, orang-orang Johor, orang-orang mana pun, negeri mana pun. Kalau singgah dekat Hill Park Puncak Alam, jangan lupa singgah dekat mana? Tok Jit singgah. Rusuk memang terbaik.